Dia urusan dia esok dengan Allah, biar Allah Taala akan selesaikan. Kan? Bukan kata kalau jatuh seronok dia tak seronok juga, tak seronok. Bab kita settle. Jangan duk kata ni siapa ambil durian aku, akhirat aku tunggu. Tu nanya kita balik. Nampak tuan-tuan? Tu contohlah contoh. Pasal apa? Pasal saya pun ada dusun durian. Tu contoh dia. Saya pun ada. Pergi pukul 10 cerah. Dia kata ustaz kena mai waktu subuh. Waktu subuh kita dengan kuliah subuh ada, kan? Tak apa, tawakal lah pukul 10. Tu saya sebut dia. Tinggal 2-3 biji. Dia dah ambil, tak apa. Tu rezeki dah. Kita kata macam tu. Kan? Kalau kita nak tuntut akhirat besok, sebenarnya menyusahkan kita juga. Kan? Dia saya duk teringat kata-kata Tuan Guru Haji Niazid. Dia kata apa urusan dia kat dunia ini dengan sesiapa sahaja, adik-beradik, keluarga, kawan, rakyat, siapa pun. Kan? Dia maafkan semua, dia halalkan semua. Kerana dia tak mau susah di akhirat. Nampak kan? Jadi kita pegang yang tu. Pesanan tokoh ulama kita. Dia tak mau susah di akhirat.